Cikgu-cikgu, murid yang paling bermasalah selalunya paling perlukan kita. Murid buat bising terus di label dia memang tak boleh berubah. Murid degil atau dihukum tanpa cuba faham. Semua menjauh, semua putus harapan. Akhirnya murid itu terus tenggelam, bukan sebab dia tak boleh, tapi sebab tiada siapa mahu membimbing. Realitinya, murid yang mudah itu semua orang boleh ajar, tetapi murid yang sukar memerlukan guru yang luar biasa. Di sebalik sikap mereka, ada cerita ada luka, ada keperluan. Kita cepat menilai, tapi jarang cuba memahami. Jujur, murid bermasalah bukan beban, mereka adalah peluang untuk kita jadi guru hebat. Kalau hari ini kita memilih untuk menyerah pada mereka, jangan terkejut bila mereka menyerah pada hidup. Dan yang paling menyakitkan, mungkin kita adalah orang terakhir yang mereka harapkan, tetapi gagal membantu. Kerana hakikatnya, seorang guru hebat tidak memilih murid, mereka membentuk semua. Jom semua guru, kalau terasa tersentap itu tandanya kita masih peduli. Ayo kita bangkit menjadi guru yang tidak mudah menyerah pada murid. Tonton video di bawah ini dan kuatkan semangat kita mendidik.